Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Isnin 8 hari bulan Disember 2025, jam lebih kurang 4.05 minit petang. Secara khusus saya merujuk kepada satu laporan surat khabar Star yang bertajuk buka kata "Stop glorifying those who give bribes," says Anwar, tutup kata. Di mana Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah pada hari ini dipetik dalam satu ucapan beliau di Kementerian Sumber Manusia Works Ministry, mengatakan bahawa buka kata, "Now we have a trend of idolizing and glorifying bribe givers, and that this was worrying as it would impede the country's ability to advance." Tutup kata. Dalam bahasa mudahnya, menurut petikan tersebut, Anwar menggesa bahawa kini terdapat trend untuk memuja dan menyanjung pemberi rasuah, dan jika ini berlaku, ianya menghalang kebolehan untuk negara menjadi negara yang maju. Pertama sekali, siapakah yang memuja atau menyanjung pemberi rasuah? Tidak. Sekiranya Anwar merujuk kepada perkara yang sedang berlaku dalam masa-masa terbaru, terkini ini, iaitu berkaitan dengan Albert Tay, bukannya orang menyokong tindak tanduk Albert Tay memberikan atau didakwa memberikan rasuah. Itu Albert Tay telah dituduh di Kota Kinabalu dan dituduh di Kuala Lumpur serta Shah Alam. Beliau akan diadili oleh mahkamah dalam kesemua kes berkenaan. Dan biarlah mahkamah tentukan, sekiranya dibuktikan beliau memberi rasuah, maka beliau akan didapati bersalah dan hukuman dikenakan. Rakyat atau pihak-pihak tertentu yang membangkitkan isu Albert Tay bukannya memuja atau menyanjung beliau. Ini adalah suatu pemesongan fakta oleh Anwar Ibrahim. Yang keduanya, apa yang dibangkitkan oleh segolongan rakyat yang matang dan yang mengambil peri penting kemajuan negara adalah dakwaan yang dibuat oleh Albert Tay. Rakaman video yang telah dipaparkan pada 25 November 2025, di mana ada pihak lain, Sofia Rini Buyung, yang dikatakan masih belum dibuktikan, dikatakan kenalan kepada Syamsul Iskandar Mohamad Hakim, mengatakan dalam video itu bahawa urusan pemberian rasuah di Sabah telah pun dikendalikan ataupun diberi idea untuk dikendalikan oleh Syamsul Iskandar Mohamad Hakim. Dan dalam video lanjut, wanita berkenaan menggesa bahawa segala itu dalam pengetahuan penuh Anwar Ibrahim, dan juga ada perkara dalam pengetahuan Azam Baki. Tiga perkara itu adalah perkara yang perlu diambil kira, perlu diselidik, perlu disiasat oleh pihak neutral. Oleh itu, apabila orang bangkitkan pendedahan Albert Tay, bukan bermakna kita sokong rasuah. Ianya bermakna kita hendak siasatan berkaitan isu ini ke akar umbi. Betulkah Syamsul Iskandar yang telah pun merencanakan video-video rasuah politik Sabah pada November 2024? Betulkah Anwar Ibrahim berada di belakang tabir berkaitan isu tersebut? Betulkah Azam Baki juga terlibat dalam penglibatan ataupun urusan dengan layanan kepada Albert Tay berkaitan perkara-perkara itu? Ini perlu disiasat.
Apabila rakyat bangkitkan perkara ini, jangan pula pusing 180 darjah dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, dari barat ke timur untuk mendalih isu Anwar Ibrahim. Awak mendalih isu. Tidak ada sesiapa yang menyanjung, memuja LBT. Kalau dia bersalah, dia wajib dihukum. Tetapi pihak yang terlibat sama dalam permainan politik jahat ataupun merencanakan sesuatu isu untuk memegang pucuk pimpinan negeri Sabah atau menjatuhkan kerajaan negeri Sabah secara salah pada ketika itu pun perlu diambil tindakan. Jadi dakwaan terhadap anda, Anwar Ibrahim, terhadap Azam Baki perlu disiasat. Jangan berdalih isu. Malulah sikit sebagai Perdana Menteri Malaysia. Takkanlah awak nak anggap rakyat bodoh sangat, tak faham isu-isu yang berbangkit daripada Albert Tay. Bukan soal pemberian rasuah. Rasuah tu memang perlu dibanteras, tapi dengan ikhlas, bukan dengan wayang seperti mana yang awak, Anwar Ibrahim, selalu laung-laungkan. Ya. Jadi tidak ada hak untuk Anwar Ibrahim mengatakan dengan jahat dan palsu bahawa rakyat, segolongan rakyat, kononnya memuja dan menyanjung pemberi rasuah. Jangan nak kona, nak spin lagi. Biarlah, kalaulah Ahmad Dusuki Mokhtar tu berani dan bukan ikut telunjuk awak, maka biarlah ditubuhkan pasukan siasatan khas untuk menyiasat awak, Anwar Ibrahim, menyiasat Azam Baki dan Syamsul Iskandar Akin berkaitan dengan peranan anda semua berhubung dengan isu kewujudan dan pembikinan idea di sebalik video-video rasuah Sabah. Itu isu dia. Dan kalau awak tak bersalah, maka awak sepatutnya menasihati Peguam Negara untuk lakukan apa yang perlu dilakukan. Seperti mana Gani Patail buat 10 tahun yang lalu. Pasukan siasatan khas untuk 1MDB. Itu yang betul. Takkanlah Azam Baki nak disiasat oleh SPRM sendiri. Konflik kepentingan, takkan itu pun tak faham. So, biarlah rakyat bangunkan apa yang wajib rakyat bangunkan untuk memajukan negara. Apa yang dilakukan oleh rakyat sekarang ni adalah untuk memajukan negara, bukan untuk memundurkan negara seperti yang awak secara salah dan palsu gesa. Rakyat tak bodoh lah.